Jadi sebagai menutup kita punya episod yang pertama bersama dengan Ustaz Iman Ustaz Betul. Iman. Jadi Ustaz, soalan yang saya akan berikan kepada Ustaz iaitu bagaimana caranya untuk kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidaklah kita rasa cerita itu menjadi riak, takbur ataupun ada hasad dengki daripada orang-orang sekeliling kita, Ustaz. Soalan yang bagus lah, itu memang soalan yang biasa kita dapat lah. Sebab kita nak cerita tentang nikmat Allah kan. Ya. Baik, untuk kita ceritakan nikmat Allah Ta'ala ni, kita kena tengok audience kita jugalah. Sama lah macam kita buat show pun kan, kita kena tengok audience kita siapa, target audience kita kan. Betul. Jadi mana dia nikmat yang kita boleh cerita dengan semua orang, mana dia nikmat yang kita boleh kongsi dengan orang-orang tertentu. Itu kita kena bagi perhatian lah. Dan di antara nikmat yang sepatutnya kita ceritakan ialah nikmat ibadah lah. Kita dapat buat ibadah. Supaya apa? Supaya kita nak wujudkan suasana berlumba-lumba buat ibadah ni. Jadi berlumba-lumba ni dia tak jadi kalau seorang-seorang. Betul. Dia rasa dia dah baca satu muka tu, itu dah terbaik lah tu. Jadi kalau boleh kita ada satu circle yang kita boleh buat perlumbaan ibadah. Tak kisahlah kita cerita tentang baca Al-Quran ke, kita cerita tentang kita punya sedekah ke, asalkan kita boleh berlumba-lumba dengan kawan-kawan kita untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala lah. Adapun nikmat-nikmat yang lebih umum tu, kita tengoklah kesesuaian dia. Kalau kita rasa itu sesuai untuk dikongsikan di khalayak umum, maka kita kongsikan lah. Tapi jangan kena berhati-hati jugalah, takut kita dihasad oleh orang kan. Betul. Orang hasad, orang dengki, itu kena berhati-hati. Adapun untuk riak, riak ni satu masalah. Riak ni selalu kita tertipu dengan apa? Kita tinggalkan sesuatu ibadah tu sebab kita takut riak. Aku takutlah Kang buat ni lah macam riak pula. Jadi kita tinggalkan satu ibadah. Betul. Sedangkan itu juga adalah antara permainan syaitan. Dia kata, kau riak ni tak payah buat lah. Akhirnya siapa yang menang? Syaitan lah yang menang. Sedangkan riak ni adalah satu bukit untuk kita daki, satu halangan untuk kita tempuhi. Sebab riak ni dia akan terhindar daripada diri kita apabila kita istiqamah. Istiqamah. Sebab bila istiqamah ni macam dalam pepatah Melayu lah, alah bisa tegar biasa. Walaupun benda tu susah, akhirnya dia akan rasa biasa. Bila dah rasa biasa, kita pun dah tak hairan dah dengan ibadah kita. Dari situlah, maknanya dengan istiqamah lah kita akan boleh buang riak. Kekal istiqamah. Betul. Bukan dengan kita tinggalkan ibadah tu kita jadi kita selamat daripada riak, tidak. Itu kita kena jelas lah. Okay. So mungkin juga kalau salah satu contoh nikmat yang lain macam duit. Macam tadi Ustaz pada mention bila ada dapat bonus apa semua kan. So sometimes mungkin kalau ada orang yang macam tadi Aziz cakap, bagi sedekah, bagi sumbangan kepada orang. Betul. And then some people akan ambil gambar post, bagi tahu kepada orang ramai. Some people tak nak, dia buat dalam diam. So which is better sebenarnya? Sebenarnya apabila kita exposekan kita punya sedekah misalnya, memang kita akan ada risiko kita akan riak. Tapi kadang-kadang apabila kita menginspirasikan orang lain untuk bersedekah, kadang-kadang dia punya ROI itu lebih tinggi daripada hasil sedekah kita itu sendiri. Dia berbalik kepada kita punya niat jugalah. Betul. Berbalik kepada kita punya niat. Mungkin itu adalah risiko yang besar untuk kita ambil. Tapi kalau macam saya sebut tadi lah, kalau kita dah biasa, akhirnya kita akan kita takkan heran lagi lah dengan ibadah yang kita buat tu. Kita tak akan orang lain yang akan take the information tu, kita tak boleh control lah maksudnya. Itu tak boleh control lah. Betul. Itu orang lain pula, kita pula, kita yang nampak ni pula jangan sakit hati pula. Cakap apalah nak tunjuk-tunjuk ibadah, buat senyap-senyap lah. Itu pun satu masalah. Ini riak lah ni, dia kata. Macam mana kita tahu pula, macam mana pula kita tahu keadaan hati orang tu, kita nak kata orang tu riak pula. Kita pula ada hasad tu kat situ kan. Cuba kita tanya, Nabi SAW buat ibadah senyap-senyap ke dia tunjuk pada orang? Tak pernah pula saya. Nabi SAW tunjuk pada orang, makanya kita tahu macam mana Nabi SAW solat. Makanya kita tahu macam mana Nabi SAW berzakat. Kalau Nabi SAW buat seorang-seorang, buat senyap-senyap, kita tak tahu lah. Betul. Kita dapat semua tu daripada Nabi Muhammad SAW juga. Betul. Kan. Okay. Dan satu lagi lah nak tambah,
Sebab bila kita cerita tentang nikmat Allah Subhanahu Taala ni, salah satu perkara yang kita tak sedar, tanpa kita sedar kita selalu buat ialah kita suka bercerita. Tapi kita bukan cerita tentang apa Allah Taala bagi pada kita. Tak best. Tak syok. Yang syok ialah kita cerita apa Allah Taala tak bagi kat kita. Itu kita suka. Aku bulan ni macam tu lah. Aku, isteri aku macam tu lah. Betul lah Ustaz. Aku, anak aku macam ni, macam itulah. Rumah macam tu, macam ni. Kereta macam tu, macam ni. Komplain. Jadi komplain ni kita kena berhati-hati. Komplain ni kita kena berpada-pada. Sebab cuba kita bayangkan kita ni macam budak-budak. Budak-budak yang kita bagi duit raya kan. Orang bagi duit raya dekat dia. Jadi budak-budak ni kalau kita bagi duit raya pada dia, kalau dia gembira, dia akan bercerita pada orang. Betul. Itu okey lah. Alhamdulillah, itulah yang dianjurkan dalam agama kita. Ada pula yang kedua ni, dia jenis senyap je. Cuba kita bagi duit raya kat dia, lepas tu dia senyap je. Sikit ke kan? Sikit ke aku bagi kat dia kan? Ada tanda soal kat situ kan? Ada satu pula lagi, dia dapat, dia komplain. RM1 je. Dia cakap macam tu. Dia dah keluar RM1 je. Malu dapat, sakit hati dapat. Cuba bayangkan Allah SWT sebagai Tuhan yang bagi nikmat tu pada kita. Dahlah kita tak nak cerita apa Allah Ta'ala bagi pada kita. Lepas tu kita ni komplain pula. Allahuakbar. Komplain Allah Ta'ala tak bagi ni, Allah Ta'ala tak bagi itu. Kita kena ada rasa serba salah kat situ. Bukan tak boleh komplain. Kalau kita komplain tu hanya untuk meluahkan, tak ada masalah. Lepas tu kita kena balancekanlah juga dengan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok bagaimana ulama kita, dia akan menyampaikan komplain dengan apa? Yang pertama sekali dia akan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dulu. Puji, alhamdulillah Allah Taala, engkau bagi aku ini, engkau bagi aku itu, tetapi baru kita sampaikan apa yang kita rasa kurang. Sebab manusia ni by default dia ada satu scarcity mindset. Dia akan fokus pada benda-benda yang dia kurang lah. Yang dia tak dapat. Jadi kita kena lawan naluri kita yang itu untuk kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu terlepas pandang sebenarnya. Even saya sendiri pun lebih kepada banyak komplain sebenarnya. Padahal syukur nikmat yang Allah bagi tu, kita bangun pagi pun sebenarnya itu pun lagi bersyukur juga sebenarnya kan. Betul, satu perspektif yang lain, fresh perspektif lah yang kita boleh katakan. Betul. Macam mana kita bersyukur kita punya podcast pada awal-awal tak ada setup yang baik. Kita dah kena bersyukur kita dah ada kamera baru. Betul. Kita dah ada handphone baru kan. Betul. InsyaAllah. So rasanya kita boleh end this episode on a good note lah. Kita boleh conclude, tadi pun konklusi yang baik. Dan insyaAllah in the future kita boleh jemput lagi Ustaz Iman untuk kita deep dive, explore lagi Quran, surah-surah yang lain juga. InsyaAllah. InsyaAllah. So once again terima kasih Ustaz sudi meluangkan masa bersama kita. Kepada para penonton kita juga, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita kena banyak lagi buat podcast yang ilmiah macam ni.